Sekumpulan penceroboh berjaya mengambil alih sebuah resort di Sepanyol. Semua 92 bilik kini dihuni dan pemilik masih perlu bayar bil gas dan elektrik. Resort ni ialah Colour Spot Hotel di Pulau Percutian Tenerife. Kira-kira 10 bulan lalu, tempat ni dimasuki oleh 12 orang yang menggelar diri mereka sebagai mafia squatter. Sejak tu, mereka tak nak keluar. Mereka kemudian menyewakan bilik seolah-olah resort tersebut milik mereka. Jumlah penghuni sekarang meningkat sekitar 200 orang. Jadi, macam mana benda ni boleh berlaku? Sepanyol mempunyai undang-undang perlindungan penyewa yang sangat ketat, terutamanya berkaitan pengusiran. Proses untuk keluarkan seseorang dari hartanah boleh ambil masa yang sangat lama dan sangat susah. Pemilik resort kata bil bulanan mereka sekarang sekitar €6,000. Jumlah tu 3 kali ganda berbanding ketika resort masih beroperasi. Ini sebab terlalu ramai orang tinggal dekat situ. Penceroboh pula salahkan kerajaan. Mereka kata pihak berkuasa lebih beri keutamaan kepada pelancong berbanding penduduk tempatan. Akibatnya, harga rumah di kawasan tersebut dilaporkan naik hampir 80% dalam tempoh 10 tahun. Mereka kata dah tak mampu nak bayar sewa. Jadi mereka tinggal di mana saja yang mereka boleh. Selepas sampai setahun proses mahkamah, satu perintah dikeluarkan untuk mengusir semua penceroboh dalam tempoh 30 hari. Sama ada mereka benar-benar keluar atau tak masih belum pasti.